Tak boleh orang mari saksi, kena hukum hudud. Faham? Padahal orang puang tu turun kok tangga hotel. Kawasan tu memang ramai pelacur. Faham? Dia kata perempuan tu pelacur ni pelacur yang tengok dah turun kok hotel. Faham? Tu tukis tu menuduh orang berzina. Nampak? Mu tengok mana dia berzina. Dia turun kok tu. Tahu dah hotel ni memang berzina. Tak boleh kata gitu. Faham? Macam orang masuk lagi dalam nama ekor, belum tentu ambil nama ekor. Kena balik nak jepuk budak tu kerja nama ekor, nak jepuk kenduri kahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat. Jom kita mulai bersama, let's go. Kahwin, nak wikat kahwin. Faham lagi? Tu tak? Nak dara dia kerja nombor ekor, kedai nombor ekor. Faham lagi? Nah, dia pun nak atur kad kahwin. Nah, nak tunggu pergi surat, tak pergi. Dah kerja nombor ekor, takkan nak pergi surat. Jadi tak pergi ya, automatik. Nah, dia pun atur dalam. Dia pun tubik, kita pun lalu. Lah, nak ni kaki nombor ekor. Jangan kata gitu, belum tentu. Tahu tak? Kena molek memang dia ambil nombor ekor sungguh. Tapi kena molek lagi, dia pergi nak kabar saja. Ni nak jemput atik, set-set nama ekor. Hendaklah diserahkan dirinya kepada mustahik orang yang berkaitan mana tuang punya diri. Contoh, kita tuduh orang tu, kita kena pergi minta maaf dengan dia, minta halal supaya dikisah atau had yang akan orang. Dan jika tiada tahu, mustahik tak tahu siapa yang sebenar, itu akan dia akan orang, wajib atasnya itu memberitahu akan dia akan mustahik orang yang sepatutnya supaya disempurnakan kisah hukuman atau had atau dimaafkan daripadanya. Jadi minta maaf, minta halal. Dia kata saya tidak mau maaf, report kepada qadi, qadi panggil bicara, jatuh hukum, maka kena hukum 80 rotang kerana menuduh orang berzina tanpa saksi. Faham? Itu tukis itu. Dan sahlah taubatnya dari maksiat yang mewajibkan kisah pada hak Allah Ta'ala dengan menyesal daripada maksiat. Batu nombor 1 sekali dalam bab taubat ni ialah menyesal. Kalau tak menyesal, tak cukup rukun taubat. Rukun taubat ada 3. Nombor 1 berhenti, nombor 2 menyesal, nombor 3 berazam tak mau mengulangi dosa. Ada 3 ni dipanggil taubat nasuha. Taubat nasuha bukan tutup kepala dengan kelambu gitu. Taubat nasuha bukan maknanya nangis nolong wah. Taubat nasuha maknanya bukan basuh air mata. Taubat nasuha maknanya berhenti, kemudian menyesal dan takut lagi nak ulang, dia akan datang tak bodoh. Faham? Kerana apa? 3 tu kerana Allah. Sebab ada orang taubat, dia tak buat juga dosa, berhenti dah, tapi bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana malu kat orang. Tak boleh, kerana Allah. Ada orang tidak buat dosa kerana sakit. Dia tak pergi. Kawan dia hantar dia masih malam ni disko. Malam minggu kita memang tak joget ganu, mujur duduk ganu. Kalau duduk negeri hak ada disko, dah kena molek pening kat kepala kita. Betul tak? Suka joget dengan ropang, tak ting. Lagi. Betul tak? Gini amor tangan. Tunjuk langit ya. Ding tegedeng. Darul Wahid dia panggil. Jadi kalau kita buasir mana tu, orang ajak pergi joget pergi tau. Kita tak pergi tu kerana takut pada Allah atau kerana buasir. Kalau pergi betul terabur tu baik tahi. Faham lagi, tahu dah nyakit. Faham? Apa? Buasir lah. Ingat ke takut pada Allah. Jangan gitu. Bapa dah pergi main judi dah mak. Tangan tau jadi Parkinson. Jadi kalau pegang daun teruk jatuh, orang nampak nombor. Dah kalau baik pergi main mula. Faham lagi? Nampak? Jadi bukan kerana manusia. Guana tak pergi belakang ayam dah, tak boleh. Sebulan 2 ni pulih duk raung sangat. Dia berhenti dulu. Faham? Tak ada boleh main pula. Tak mau. Biar kerana Allah. Faham? Biar kerana Allah baru jadi betul.
Batu ramai kan, bila mari sejik, tidak kerana Allah. Bapa ramai mari dengar, bukan kerana Allah. Apa? Ada projek. Ada projek, dah hari dah apa muka. Faham? Mana awak? Ada kerja sini tak payah. Main kabel belaka dah orang. Ada barang. Ada umur seorang. Siap bawa kita dah baik. Berak boleh projek baru. Buat jambang kau dah apa muka kau kata. Datang. Kan tu bukan kerana Allah mari masjid, kerana harta dunia. Ada harta, dak mari, tak ada harta, mari. Dan jika tiada diserahkan dirinya kepada mustahik sekalipun dari kerana enggannya daripada menyerahkan diri, itu suatu maksiat yang lain, tiada membatalkan ia akan taubat. Walaupun kita nak wajib kita serah diri kerana nak bayar balik kesalahan kita, minta maaf pada Tuhan yang berhak, taubat tetap diterima. Hal kita lain daripada maksiat yang dahulu itu, tapi wajib pula atasnya taubat daripada dosa yang baru walaupun sudah taubat sebelum ini. Dan jika ada maksiat itu ghibah, artinya mengumpat-ngumpat, maka ditilik. Jika tiada sampai umpatannya itu kepada orang yang diumpat, maka memadailah akan dia menyesal daripada mengumpat itu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang. Dan jika sudah sampai umpatnya itu kepada orang yang diumpat, maka disyaratkan pula serta yang demikian itu minta maaf, minta ampun, itu minta halal pula. Disyaratkan demikian itu, demikian minta ampun, minta halal. Apa makna dia? Kalau dosa mengumpat ni apa? Mengumpat ni Arab panggil ribah. Apa makna dia? Zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan hal saudaramu seagama, tapi cerita-cerita yang dia benci. Jadi cerita hal adik kita, kita cerita hal kakak kita, kita cerita hal mak kita, kita cerita hal anak beranak, cerita hal sepupu, kita cerita hal jiran, cerita hal kawan pejabat, cerita sama-sama kawan TikTok, Facebook. Tapi perkara-perkara buruk kita cerita tu, kalau dia dengar, dia tak suka kita cerita ke orang. Faham lagi? Itu dipanggil mengumpat. Jadi mengumpat ini adalah benda yang benar. Okey? Contohnya, isteri dia itu tak pandai melayan suami. Faham lagi? Isteri dia tak pandai layan suami. Kita tahu, kita cerita ke bini kita, bahawasanya bini orang itu tak pandai menjaga suaminya. Itu dipanggil mengumpat. Haram, dosa besar. Kerana apa? Kerana cerita itu, kalau dia perempuan tu tahu kita cerita ke orang, aib tak dia? Aib sakit tak hati dia? Itu panggil yakrah bima yakrah. Cerita yang dia yakrahu, tak suka. Jadi kalau cerita yang orang suka, boleh cerita. Sebab tu kalau nak cakap hal rumah tangga orang, boleh. Nak cakap hal bini orang, silakan. 2 hari 2 malam boleh. Nak cakap hal menantu orang, hal laki orang, hal rumah tangga orang, anak orang, cakap dah. Tak ada larangan daripada agama. Apa? Cakap hak molek. Yang dilarang, cakap uduk. Kita kata gagahnya lelaki orang tu, jiran kita tu. Tadi tengok dia akak macam sikap 2 teh botol belakang. Naik gitu ya botol lagi. Orang lain akak ngepot dia akak belah tangan yang rezek. Tak ada masalah. Kenapa? Itu bukan cerita buruk. Cerita hal bini orang. Bini dia pandai masak rupanya. Baru tahu saat ni orang khabar rupanya ni tukang masak. Kita tak tahu ke? Rupanya dia tukang masak pandai. Ada sijil masak. Boleh masak belaka segala masakan. Jepuk Alaska dia boleh buat. Faham tak lagi? Itu tidak haram. Hak haramnya cerita hak buruk. Faham lagi? Cerita hak dak molek anak dia, hak dak molek laki dia, hak dak molek bini dia, haram, mengumpat, dosa besar. Okey? Kita khabar bini dia baru beli kereta baru. Ambil cash tadi, maybe 58,000 bayar. Kita cerita ke bini kita, bukan mengumpat. Walaupun ada sebut bini jiran sebelah. Apa? Kerana cerita tu cerita baik.
Isteri jiran sebelah beri kereta baru, bayar cash. Tidak ada benda yang buruk. Faham? Baik, balik kita pada mengumpat. Bila dah mengumpat itu haram, dosa besar, maka wajib kena minta ampun pada Allah. Yang kedua, minta halal. Bila kena minta ampun saja, tak payah minta halal. Kita baru mengumpat dan cerita mengumpat tak sapa kepada dia. Kita buruk ke Minah dan cerita itu tak sapa ke Minah. Kenapa? Kerana kita cerita itu ke bini kita saja. Faham tak dia? Kita cerita atas katil, belang-belang duk cerita. Belang-belang cerita, buruk ke Minah. Faham? Tapi cerita itu tak sapa ke Minah. Kata sebagian ulama macam dalam kitab ini, tak wajib pergi jumpa Minah minta halal, wajib taubat kepada Allah minta ampun. Faham? Wajib. Tapi siapa dah berita kita buruk dia tu, siapa ke telinga tuang dia? Wajib minta ampun pada Allah, wajib pergi jumpa pula Minah minta halal. Faham lagi? Dia gitu. Dan jika tiada diperolehi minta halal kepada dan jika tiada diperoleh minta halal kepadanya tu, dia tertinggalnya sebab matinya. Nak minta halal, nak minta maaf orang yang kita upak, tak boleh. Sebab apa? Sebab matinya. Mati dah. Atau sangat sukar sebab gaibnya, atau payah nak jumpa sebab dia dah duduk sini dah. Di dalam pergi-pergi yang jauh, kerana dia pergi duduk negeri jauh dah. Faham? Dengar khabar duduk Johor ke Negeri Sembilan gitulah, tak pasti. Faham? Nak minta halal gua ni. Maka wajiblah atasnya minta ampun pada Allah Subhanahu Taala, dan tiada membadai dah dihalalkan oleh warisnya daripadanya. Jumpa waris pun tak boleh apa. Dan jika dia maksiat itu hasad artinya dengki, maka tiada wajib dan tiada sunat atas memberi tahu akan dia kepada orang yang didengki akan dia. Berarti dan jika ada maksiat, wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, petugas sila bangun memungut sumbangan daripada hadirin hadirat untuk tabung pendawaian elektrik masjid dan pengurusan masjid. Anggaran kos 13,000 untuk pendawaian elektrik kos baru ni. Jadi molek kan pendawaian elektrik. Ni dia ni kotak, ni sarung ni, karung yang macam ni untuk mengutip derma. Bagi yang nak beri sumbangan daripada jauh, bank muamalat 13010005349712 atas nama Masjid Furqan, akaun TNB nak bayar bil elektrik 220795992803. Mudah-mudahan sehari satu masa terdekat ini cukup 13,000 kita buat wiring baru masjid. Okey. Duit tuan-tuan 10 riyal 15 riyal jadi wiring kayak gini. Jadi kayak gini bila-bila kita duduk rumah, orang masuk dalam ni semayang subuh, pak buka wiring PT kita ada. Sama ada PT kita ada situ 1,000 atau 1,000, dikira ada juga. Maka pahala kita tambah. Walaupun kita tengah duduk main snooker bandar. Faham? Dengar duk kita awal hitang, tengah buka api, masjid kita beli 5 riyal. Masuk juga pahala dengan syarat kita orang mukmin. Faham? Baik, sambil-sambil kita beri derma kepada masjid, kita tengok soalan. Apakah maksud ikhlas? Nak buat dengan ikhlas itu macam mana? Dia kata apa makna ikhlas? Ikhlas ini kalau makna bahasa saja ialah lepas. Ikhlas makna lepas. Ikhlas juga boleh dengan makna bersih. Tapi kalau makna ikhlas pada beribadat ialah tidak kita lakukan amalan melainkan kerana Allah atau kerana apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu namanya ikhlas. Melakukan amal kerana Allah atau kerana yang dijanjikan Allah. Itu namanya ikhlas. Al-ikhlasu diddur riya. Ikhlas itu lawan bagi riya. Apa makna riya? Riya itu melakukan amal-amal akhirat
tujuan nak dapat kepujian manusia, maknanya tidak kerana Allah. Jadi nak faham ikhlas, faham riak. Nah, bila dah faham riak, fahamlah apa makna ikhlas. Buatlah amalan kerana Allah. Okey? Kita ambil duit RM100, tengok tabung masjid. Bila kita bangun, ramailah orang. Kita ubur tu, kerana-Mu ya Allah, dalam hati ikhlas namanya. Walaupun depan orang ramai, dalam hati kerana Allah. Tapi masa nak ubur tu dalam hati, biar orang puji ya. Tengok 100 ni boh. Faham? Nampak? Orang tengok belakang dah ni power aku. Faham? Itu tidak ikhlas. Jadi macam mana nak dapat? Senang saja, perbetulkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Batu mulakan amal sekali ialah mula-mula amalan. Okey, terima kasih. Kita telah alhamdulillah telah kita menyimak dan kita mendengarkan tazkirah dari Ustaz Azhari terus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan pertemuan kali ini, kita lanjutkan besok. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.